Hampa main tengok cara orang Thailand nak hidang sup daging. Mula-mula. Sawadee, hari ni saya nak share menu sup daging cara orang Thailand buat. Dia akan jadi sup light-light tapi masam pedas cukup rasa. Jom saya tunjuk cara nak buat. Daging anggaran dalam 1 kilo lebih. So kita punya air rebus ni dalam 2 liter. So masukkan ni, ada kayu manis, 3 sekawan ni betul lengkuas. Akak ketumbar kita dah tumbuk-tumbuk. Bawang putih pun tumbuk-tumbuk. Nasi hitam pun tumbuk-tumbuk bagi dia hancur. Ni garam. Bismillah. Kicap sotong 1 sendok. Tip nak bagi sup tu jenis macam dekat Thailand kan ni. Hampa kena rajin buang benda ni. Tu. Banyak tahu benda ni, so hampa kena rajin tahu buang. Lepas kita dah habis buang semua benda tu, kita tutup payuk ni, kita tunggu dalam 30 minit. Au, panas. Tambah ayak ni, 1 cawan ni, ubi kentang. Ni ada bawang Holland, tomato. Okay, bismillah. So, kita tutup balik payuk ni, tunggu dalam 10 minit. Untuk limau ni, kita nak perah dalam sup sekejap lagi. Cili kampung ni, kita main tumbuk-tumbuk. Tumbuk bagi dia pecah-pecah je. Jangan tumbuk hancur. Sup นื้อ syam-syam kan tu kon, madu นื้อ. Daging dah lembut dah ni. Kita masak tadi dah, rasanya 1 jam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, okey. Hampa main tengok cara orang Thailand nak hidang sup daging. Mula-mula kita bubur cili ni dulu. So, limau. Okey. Sikit kicap sotong. Lepas tu kita cedak sup daging. Bismillah. Sup daging orang Thailand. Set lah kah? So, kita tabak dengan daun sup. So, tabak dengan bawang goreng. Ni bawang goreng dari kilang 99 Founder Cafe. Tak pedas lagi, bubur lagi cili. Okay, siap dah sup daging Thailand. Jom kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kuah dia memang priau. Masam. Masam, pedas, rasa masin semua lengkap. Daging pun lembut. Apa bukan pedas, gigit cabai ni memang terangkat. Jangan say saja. Buat tau. Selamat mencuba.